lebih daripada 7 tahun. Terima kasih kerana sentiasa mempercayai kami dalam mendidik amanah yang sangat berharga ini. Sokongan dan kerjasama berterusan dari pihak ibu bapa amat pihak sekolah hargai. Semoga hubungan ini terus kukuh dan membawa lebih banyak kejayaan untuk anak-anak kita, insya-Allah. Anugerah penghargaan kepada ibu bapa. Majlis ini menjemput dan mempersilakan ibu bapa kepada Aira Fisha binti Muhammad Fadli. Dipersilakan. Apa jangan usik tau. Dah. Dah jangan usik. Dah. Dipersilakan juga buat ibu bapa Fahri Darwish bin Muhammad Faidus. Dipersilakan buat ibu bapa Amsyah Al-Amin bin Nur Faisal. Ramai-ramai. Okeylah. Ya. Dia kata aku sepanjang 7 tahun kan cover. Terima kasih buat para ibu bapa Aira Fisha, Fahri Darwish, Amsyah Al-Amin atas sediaan untuk bersama-sama. Dan seterusnya majlis juga ingin menjemput dan mempersilakan ibu bapa kepada Nurul Awatif bin Muhammad Usli. Dipersilakan buat ibu bapa Aish Firas bin Syahril Rizwan. Satu Mika. Bila? Ada masa minit. Banyak kau jangan sensitif sangat. Jangan diam eh. Dipersilakan buat ibu bapa Ahmad Luqman Al-Hakim bin Ahmad Mansuri. Okey dah bawa orang datang. Tak pawai. Tak tahu. Dipersilakan buat ibu bapa Nur Fakihah binti Adi Aizat.
Seterusnya dipersilakan buat ibu dan juga bapa pada Ummu Humairah binti Adi Husaini. Saya tadi ibu bapa tolong. Dan semestinya penghargaan yang terakhirnya kami berikan Wan Ibu dan juga Bapa kepada Muhammad Herzi Zal Iman bin Ahmad Zaini. Dipersilakan. Lelaki tu. Juga terima kasih kami ucapkan buat para ibu bapa Akademi Al-Khalidi